Saya tengah buat GP, saya kata kau tunggu, kau jadi CBM. Lepas ni kau kena jadi CBM. So, Alhamdulillah dia jadi chairman bonus manager. Walaupun keret-keret dia keret sebab dia tanya sebab untuk kepastian. Dan of course kita tanya bila dia tak tahu. So, saya jemput CBM Nora Syukri, mai sini dari Pahang jauh. Mai CBM Nora Syukri. Amin, so Syukri, dulu sekali. Amin. Sharing seminit dua. Orang nak tahu apa yang dia buat. Okay, Assalamualaikum. Saya Nora, ya, saya Syukri. Berbalik pada soalan Kak Ju, saya rasa biar punya diri yang jawab dulu. Tak baik Kak Ju fitnah saya. Saya lagi ni. Kerana betul, saya bukan keret. Saya ni jenis curious. Saya jenis nak tahu. Saya kalau tak puas hati jawapan tu mesti saya akan tanya. Cuma mungkin tanyaan tu tak sesuai. Tapi saya kalau tanya Ina pun, kalau time coaching tu, saya akan pegang kertas, saya akan pegang pen. Jadi kalau anda jumpa orang yang macam tu, jangan kena layan lah, sebab dia mungkin anda punya CBM. Jadi betul tak? Ada tak jumpa? Sebab kita kalau kita tengah cerita dengan orang, kita pun tak tahu perasaan dia nak ke, dia minat ke, dia nak balik ke. Kita pun tak boleh pun toya je kan, lagi bahaya kan. Jadi kita lebih suka kalau kita cerita, orang tu tanya macam, jadi kita pun sedap nak cerita kan. Jadi bila saya dah bercerita, saya dah tanya macam-macam tu, jadi malu lah juga kalau tak buat kan. Jadi saya cakap dengan bini saya, kita kena buat betul-betul. Jadi Alhamdulillah, kami berdua pun dah berhenti kerja, dah tak buat kerja apa-apa dah, buat forever saja, full time dekat rumah. Jadi Alhamdulillah, kami dah sampai ke tahap ni sekarang. Tak nak cerita semua, kita pass pada dia pula. Okay. Asal-asal kami berdua buat forever bukan orang kata tak nampak forever ni apa. Saya cuma masa tu saya tercabar tengok saya punya apply, tunjuk check, tunjuk income. Kak Nora, saya dapat 8,000 bulan ni. Baru buat 3 bulan ni forever. Saya masa tu saya buat ada butik masa tu saya ada butik. Saya cakap jadi baru buat forever 3 bulan dah dapat 8,000. Aku yang dah buka butik, masuk pagi, keluar petang, kita tak ada duit. Tak ada duit Kak Jo, tak ada duit. Saya siap call, masa tu husband kerja offshore. Saya cakap, Pak tolong transfer 2-3 ribu, nak bayar gaji pekerja, nak bayar duit kedai. Dia bising, awak berniaga apa macam ni? Nampak tak? Best tak? Tak best kan? Kita ada butik, orang nampak wow dia ada butik, bestnya. Tapi tak ada duit. Duit sendiri pun tak ada, nak makan pun tak ada. Tapi kita buat relax je lah kan. Dalam tanpa pengetahuan dia, senyap. Sebab kita ada keinginan kita kan, kita nak beli tu, beli ni, nak bagi duit kat mak. Saya pergi gadang yang gelang saya. Senyap. Dia tapi tergantung masa tu bank call. Buat gadang lupa sebab apa orang cakap masa dah join forever duit dah sedap kan. Cakap apa lagi aku rasa aku semua aku dah ambil, semua kita dah settle kan. Cuma barang tu je. Lepas tu kantor cakap tak apalah, Alhamdulillah kita dapat settlekan juga kita punya hutang piutang semua tu. Tu saya cakap kat dia, apa-apa kita buat forever ni kita kena niat kita kena betul lah buat forever. Macam cakap kan, kenapa kita nak kena buat forever? Kata sebab kita ada big wife kita nak bantu keluarga, bantu kawan. Tapi kami, kita punya big wife kata nak enjoy masa dengan anak, nak enjoy masa dengan keluarga. Alhamdulillah, betul semua kita dah dapat. Itu saja. Forever kena ada target kan? Kita kena ada target. Terima kasih. Ya, forever CBM level 2.